Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia. Rakyat Malaysia yang dikasihi, dalam masa beberapa hari lagi, saya akan membentangkan bajet 2016. Bajet 2016 pada kali ini adalah merupakan bajet yang sangat mencabar kerana persekitaran global ekonomi yang tidak menentu. Khususnya kejatuhan harga minyak yang begitu ketara menyebabkan pendapatan negara dan kerajaan terjejas. Namun demikian, sebagai sebuah kerajaan, kita akan melakukan yang terbaik untuk terus membangunkan negara dan membela kesejahteraan rakyat. Golongan B40 ataupun mereka yang berpendapatan 40% ke bawah akan diberi tumpuan oleh kerajaan melalui bajet 2016. Isu-isu yang dekat di hati rakyat seperti kos sara hidup, perumahan, pendidikan, pekerjaan, pengangkutan awam, kesihatan dan sebagainya akan juga diberi perhatian yang berat oleh pihak kerajaan. Kerajaan akan berusaha sedaya upaya untuk menjamin bahawa ekonomi negara kita dalam keadaan yang cukup mencabar ini akan terus berkembang secara positif, dan di samping itu ekonomi rakyat akan dapat dilakukan usaha-usaha untuk terus membela kepentingan rakyat. Saya mengucap terima kasih kepada semua rakyat Malaysia yang telah mengambil bahagian memberi pendapat cadangan mereka kepada pihak kerajaan melalui platform tertentu dan juga melalui laman sesawang najibrazak.com. Mudah-mudahan bajet 2016 akan diterima baik oleh rakyat, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.